dah ketentuan ilahi ya. Kadang-kadang lupa, macam baru-baru ni yang mak kerja bank pagi sampai petang, tengok-tengok ada anak dekat duduk belakang tengah tidur, mati dah. Itu tak boleh nak cakap apa lah. Itu sebab dia pun mungkin mak ayah dia sedih kematian anak dia, kesilapan dia tak perasan anak dekat belakang tidur, lupa nak hantar ke rumah pengasuh. Tapi macam mana pun kita polis terpaksa tangkap juga mak dia. Tak boleh buat cakap apa. Memang kecohaian dia ya? Seksyen 317 buang bayi. Seksyen 318 buang mayat bayi. Dua kesalahan pula. Dia dah buang bayi, ni hidup biasa buang dekat masjid ke, kat surau ke, tinggal bayi kat tepi jalan ke, masih hidup. Kalau bayi tu dah mati, dia pergi tanam, kita akan siasat bawah Seksyen 318 Kanun Kesisahan. Ni kanak-kanak hilang berumur 18 tahun ke bawah. Okey, yang ini banyak berlaku. Kanak-kanak hilang ni maksudnya contohnya adik-adik lah gaduh dengan mak, lari daripada rumah. Ini pun polis siasat sampai kita jumpa. Okey, next. Ini banyak seksyen-seksyen ni, tak apa. Ini nanti boleh tengok. Saya akan tinggalkan slide ni kat sini lah. Cikgu pun boleh tengok balik. Okey, untuk kanak-kanak macam adik-adik hilang daripada rumah ataupun pergi sekolah tak balik-balik, mak ayah cari tak jumpa, mak ayah buat report, kita buat macam ni. Umur 18 tahun termasuk 12 tahun ke Okey, mak ayah buat report umur 18 tahun ataupun 12 tahun. Kita akan tanya ni butir-butir hilang, nama siapa, umur berapa, gambar dia, pakaian terakhir, macam pakai baju sekolah ni apa macam Ryan ke siapa pakai baju sekolah. Kita akan tanya gambar baju sekolah macam mana, latar belakang keluarga, tempat kejadian, rakan-rakan, apa yang cacat, ada cacat ke, apa tanda dekat muka dia, ada tak lalat ke. Okey, next dulu. Okey, ini contoh dia. Dekat sekarang ni kerajaan dah ada satu portal portal maksudnya dalam internet dah ada gambar kanak-kanak hilang. Contoh dah ada gambar budak hilang. Ini contoh-contoh dia. Akan masuk dalam portal sini. Yang masih hilang akan masih ada. Yang dah jumpa kita akan padam. Contoh yang besar ni lah. Gambar terakhir dia macam ni. Ni nampak kita akan cakap lah nombor rekod bila hilang, nama, umur, tarikh lahir, kad pengenalan dia, bangsa apa, nombor rekod. Yang ni nombor rekod yang hilang. Okey, rambut dia, berat dia berapa, tinggi, dengan baju terakhir dia pakai baju apa. Okey, next. Ni maklumat awam-awam. Okey, next. Okey, yang ini daripada kerajaan. Kita akan keluarkan Nur Alert. Hari ini buat report, besok dah ada. Ataupun hari ini buat report, pagi, petang kita akan dahsyat dah. Kita akan masukkan dalam surat khabar, dalam internet. Secepat mungkin kita akan buat macam ni. Gambar dia yang terkini, keadaan dia macam ni lah.